tidak bergantung sepenuhnya kepada teknologi kecerdasan buatan AI. Ia dilakukan dengan menerbitkan video menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI. Seorang pelajar tingkatan 4 dihadapkan ke mahkamah. Video kecerdasan buatan atau AI yang hampir real mengaburi garisan antara kebenaran dan kepalsuan. Belia disaran memanfaatkan sepenuhnya teknologi kecerdasan buatan atau AI. AI pembantu atau pesaing manusia. Artificial Intelligence AI ialah teknologi kecerdasan buatan yang membolehkan mesin meniru keupayaan intelek manusia seperti berfikir secara logik, belajar daripada pengalaman, menganalisis data dan membuat keputusan secara pantas. Melalui penggunaan algoritma dan data yang besar, AI mampu meningkatkan kecekapan kerja serta membantu manusia menyelesaikan masalah dengan lebih cepat dan tepat. Jenis-jenis AI. Yang pertama ialah AI sempit atau lebih dikenali sebagai Narrow AI or Weak AI. AI yang hanya boleh buat satu tugas tertentu, contohnya Siri atau ChatGPT. Yang kedua ialah AI ARM atau lebih dikenali sebagai General AI or Strong AI. AI yang boleh belajar, berfikir dan membuat keputusan macam manusia dalam pelbagai bidang. Yang terakhir sekali ialah AI Super ataupun Super AI or Artificial Super Intelligence. AI tahap paling tinggi, lebih pintar daripada manusia dan boleh cipta idea baru serta selesaikan masalah kompleks. Kebaikan dan keburukan AI. Kebaikan AI ialah meningkatkan kecakapan kerja, membantu membuat keputusan, memudahkan kehidupan seharian, akhir sekali ialah membuka peluang baru. Manakala keburukan AI ialah mengurangkan pekerjaan manusia, bergantung pada data semata-mata, masalah privasi, kurang kreativiti dan emosi. Kejap. Kalau AI ambil kerja kita kan, happy lah kita. Sebab kita boleh duduk relax-relax, semua benda AI yang buat. Tapi bosanlah. Kita dah tak ada kerja. Jadi tak naklah AI ambil kerja kita. Tapi nak juga. Tapi tak nak. Aduh. Mesti korang tak sabar kan nak tengok apa yang seterusnya. Jadi korang kena stay tune. A few moments later. Antara cabaran dan risiko AI termasuklah isu keselamatan dan privasi, iaitu data peribadi boleh dikodam atau disalahgunakan. Seterusnya, pengurangan peluang pekerjaan di mana automasi AI boleh menggantikan tugas manusia. Akhir sekali, penyebaran maklumat palsu seperti AI boleh menghasilkan kandungan yang mengelirukan masyarakat. Fakta vs mitos. Mitos. AI akan mengambil alih semua pekerjaan manusia. Fakta. Menggantikan tugas berulang tetapi membuka peluang kerja yang baru dalam bidang teknologi dan inovasi. Mitos. AI mempunyai emosi dan kesedaran seperti manusia. Fakta. AI hanya memproses maklumat berdasarkan algoritma tanpa perasaan atau kesedaran sebenar. Mitos. AI sentiasa tepat dan tidak pernah salah. Fakta, AI bergantung pada kualiti data. Jika data tidak tepat, hasilnya juga boleh salah. Mitos. AI adalah ancaman sepenuhnya kepada manusia. Fakta. AI boleh menjadi alat yang sangat bermanfaat jika digunakan secara beretika dan bertanggungjawab. Kesimpulannya, kita mestilah menggunakan AI dengan lebih cekap dan bijak supaya dapat dijauhi daripada perkara yang tidak diingini. Saya akhiri video saya dengan serangkap pantun. Di awan maya, AI bersinar.
membantu manusia tanpa lelah. Gunakan bijak, jangan tersasar. Akhirnya kebaikan sentiasa cerah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.